Assalamualaikum, selamat petang, jumpa lagi. Hari ini saya nak fokus kepada pokok cherry Surinam atau cermai Belanda. Pokok bonsai ini sebenarnya pokok bonsai ni saya tanam dalam pasu bonsai, usianya lebih 20 tahun. Dah lebih 20 tahun. Tapi berbuah sepanjang masa, ni boleh makan buahnya, diperkenali buah cermai Belanda ataupun cherry Surinam. Cermai sebab buah rupanya bentuk macam cermai. Kalau di Indonesia dipanggil buah Dewan Daru. Pokok ni dah berbuah lama dah ni, sampai luruh-luruh ni biji-bijinya. Ni. Buah dah luruh ni. Ni banyak lah. Dia ada 3 peringkat, yang merah, putihnya hijau, kuning, yang pertengahan ni nak masak dia warna kuning ni. Ini kuning ni. Dia ada 3 peringkat. Okey, macam dah merah dah boleh ambil ni dah manis ni. Saya ambil satu ni. Manis. Macam cermai cherry Surinam. Pokok ni manis dan sangat banyak khasiat. Saya cuba makan satu. Bismillah. Manis. Dia ada aroma. Ni biji dia. Boleh tanam biji. Ni banyak lah biji ni. Ni boleh tanam ataupun biar tak apa. Ni mudah tumbuh. Kalau tanam dalam pasu ni dia jadi bonsai dia jadi bonsai, tapi dia selalu berbuah. Dalam banyak video saya pun banyak. Ada 5-6 video tentang pokok ni cermai Belanda atau cherry Surinam ni. Okey, banyak saya nak kutip. Merah-merah dah boleh ambil. Dia ada boleh besar lagi ni, tapi ni pokok ni macam disebab saya tak kurang jaga ni. Kurang jaga sikit. Jadi dia tak besar sangat buah. Dia boleh besar. Merah boleh ambil. Ni peringkat kedua. Ni dah jadi. Kalau tak ambil dia jadi macam ni. Burung makan ni. Macam semut makan. Ni belum lagi masak. Dia warna orange, tak masak lagi. Ni semua boleh ni. Boleh buat jus. Jus. Kalau cucu saya balik dia ambil makan semua ni. Kalau biar diluruh. Buah cermai Belanda atau cherry Surinam. Yang orang ini biar belum lagi. Dia belum boleh ambil lagi. Okey. Kalau tidak diluruh, sayang. Dia boleh buat jus. Makan banyak khasiat. Ni dia. Kalau tidak dia jadi kecut macam ni. Ini lebih ranum sangat, dia jadi kecut. Itu biji dia luruh ni biji dia. Biji dia akan luruh ni. Kalau dia biar ranum di pokok lah. Ni. Dia letak di halaman rumah, dia jadi tumpuan lah sebab pokok ni tepi dia jadi landscape. Tapi saya kurang baja ni sebab daun ni tu kekuningan sikit, kemudian musim kemarau sama. Ya lagi ni. Buah banyak. Yang bunga lagi buah dah. Yang bunga lagi ni bunganya ni. Bunganya kecil saja ni. Ni pun bunga lagi ni keluar ni. Ni pun ada bunga lagi. Ni. Yang kecil putih kecil saja ni. Kecil. Ini peringkat kedua. Peringkat 3 kuning. Dah matang lah ni. Belum matang lagi tapi dia peringkat kedua. Dia ada 3 peringkat. Dah merah. Merah punya ini boleh. Kalau orange dia masam sikit.